Okay guys, Assalamualaikum. Kita dekat KL Highway 1. Kita nak pergi ke Rahsia. ada tempat kita nak pergi sekejap lagi. Korang tunggu, nanti kita dah sampai, kita bagi tahu. Birthday dia kali ni pun naik flight juga. Mau main atas angin. Oi, atas angin. Macam mana perasaan naik flight? Takut dengung telinga. Takut dengan telinga. Kita naik flight apa ni? Cakap lagi tunjuk je. Mana? Mantap. Itu enjin. Itu sayap sana. We will now demonstrate the use of the safety equipment carried on this aircraft. In this class, it is underneath the center armrest. Ucapkan selamat datang, selamat terbang bersama penerbangan Malaysia Navigator 1432 ke lapangan terbang antarabangsa. Terima kasih. Dah sampai Langkawi. Dah sampai Langkawi. Gambar. Tajam juga. Dah janji ada. Welcome to Langkawi. Welcome. Okay, beg dah dapat. Ni ha. Lama tunggu. Setengah jam juga lah tunggu. Sekarang ni kita ambil kereta sewa. Dia dah suruh tunggu dekat pintu 1. Oh, ada ni. Potong. First kita sampai Langkawi, kata makan dulu. Makanan kita Bronok. Ini bergedel. Macam dekat KL tak ada bergedel kan. Semua ni RM20. Ni je. Sekali dengan air tau. Sekali dengan air RM20. $20. Hap. Kita makan dulu. Nanti aku bagi tahu kedai ni kat mana. Okay, kita dekat Makam Masuri. Baru nak pergi beli tiket. Kita tengoklah macam mana nanti dalam dia. Sini dah ramai dah orang buat dekat YouTube tu. Jadi kita pergi tiket sekejap. Dah dapat tiket. Dapat tiket. Kita nak masuk Makam Masuri. Saya kembali sini yang dipakai basuh. Tolong jangan naik. Duduk tak apa. Ni apa, kenderaan yang dulu-dulu lah. Masuri ni kan hidup zaman dulu. Pause untuk baca. Bersih-bersih darah ni pada semalam baru bunuh curah.
Oh, ni apa? Oh, Ni padi. masukkan Hmm. tabungan. Meriam. Ini tempayan dipercayai kepunyaan Datuk Pekermah Jaya. Dia macam RTM punya cerita kan? Kan? Dia nak apa? Ni namanya congkak. Inilah rupa orang dulu-dulu, termasuklah yang tengah ni. Pi Tok Pa Yasin Nang Syafiq Naksah Mak Syah Khatijah Pandak Mayah Mak Andak Mahsuri Wan Darus Wan Hakim Aisyah. Sejarah pembinaan makam. Apa ni? Tuan Abdul Rahman, dia mimpi je. Dia mimpi untuk suruh cari kuburnya Mahsuri tu. Dia mimpi mimpi mengilhamkan pencarian kubur Mahsuri. Itulah untuk membetulkan ketidakadilan legenda tersebut. Ni bahagian dapur dia guys. Ni tempat masak dia dulu. Masak pakai kayu, tembikar, koleh. Assalamualaikum. Buat ini hanya untuk bayi berumur 2 tahun ke bawah sahaja, maklum. So, apa kesinambungannya buai ini? Ni tempat dia tidur kot. Ni dikatakan kalau ada orang meninggal, dia mandikan, so tempat air tu jatuh dekat bawah. Oh, kayu ni macam kepala rusa. Kawasan macam ni best. Orang dulu kalau nak berkumpul, nak berbincang, duduk macam tu. Sampai ujung. Diorang tak masuk dalam ruang tamu. Diorang duduk daripada bawah tu sampai naik sini, pusing sampai belakang. Macam tu. Oh, macam tu. Tiga pokok. Sejuk air dia. Sejuk. Luas mata memandang. Apa komen anda tentang makam Mahsuri? Okey,
Seronok sebabnya dulu pergi tapi kita tak tahu apa-apa kan. Sekarang bila dah pergi ni banyak lah info tentang bukan sekadar untuk masuri je lah. Macam mana bentuknya Langkawi ni. Per 10. Rating Rating. 8. Tinggi. Tinggi. Dia disebabkan ada unsur-unsur ilmu sebenarnya. Sejarah. That's why bagi rating tinggi. Betul. Dia bukan setakat kita nak datang tengok makam je. Tak. Dia dengan harga RM15 tu, situ ada kereta dia. Info tu jangan cakap memang banyak lah. Macam mana dia orang nak tahu pasal Mahsuri ni, siapa mimpi tau. Tengok Tengku Abdul Rahman tu mimpi suruh cari makam Mahsuri ni. Nak tahu lebih lanjut, datanglah Kota Mahsuri. Okay, Assalamualaikum. Selamat pagi. Welcome to the day 2 Langkawi. Okay, kita pagi ni kita nak pergi sarapan kejap. Nanti kita tunjuk tempat tu dekat mana. After sarapan, Telaga 7. Telaga 7. Hari ni hiking je kerja dia. And then petang ada lagi satu special event kita akan attend. So stay tune. Okay, kita ada dekat nasi dagang Pak Malau. Makanan kat sini tengah pagi-pagi sedap lah. Sedap. Lepas tu kita sebenarnya tak tahu lah. Kita tengok YouTube review je. Jadi kita nak try untuk hari ni macam mana. Okay? Alright. Kejang Pak Malau. Kejang berlipat. Jangan hamba mengkaung layut. Dagang Pak Malau, dagang bertempat. Dagang hamba musafir lalu. Lembu guys, ada lembu guys tu. Dah sampai. Ni awak punya? Nasi dagang Ayam. ayam. Saya nak ikan lah. Ikan. Dagang ayam. Ni lagi satu. Nasi dagang ikan tongkol. Okay, kita ada dekat Telaga 7. Parking RM2. Nak naik atas RM5. Kaunter atas tu enjoy. Daki dulu. Enjoy the view. Nanti kita tunjuk kawasan Telaga 7 tu. Dia dalam map yang tu Telaga 7 dia temporary close. Tapi kalau korang search Seven Well, dia open. So dia kata Putih je sampai sini. putih je sampai sini. Orang kita tak sampai. Oh ya, kita kena mendaki dulu macam ni. Cacing tau. Apa slow je. So siapa yang nak datang Telaga 7 ni, Kena fit lah. kena fit sikit. Kena stretching sikit. Sebab dia mendaki. Tinggi jugalah. Tapi taklah tinggi sangat. Kalau orang dulu Telaga 7 tu. Okay. Tinggi kan. Adi, kita sampai Adi. Kita bagi tahu. Okay, kita tunjuk. Kan sampai tu. Oh, 560 step to go. Nampak? So, berhuhu lah kita.
tuan-tuan dan perempuan ikut belakang dia, bawa jet ski dalam ombak dia. Nanti jet ski Assalamualaikum guys. Selamat pagi. Day 3. Kita dekat Langkawi. Ini last day juga. Tapi kita ada last activity untuk kita completekan atau lengkapkan trip kita kali ni. Ke mana nanti kita akan tunjuk. Tapi pagi ni kita cek sarapan dulu. Okay guys. Hari ni sarapan kita pagi ni. Nasi lemak dengan English breakfast. English breakfast. How you doing? Great. Tiba-tiba dia boleh cakap Inggeris pula pagi. Okay guys, sarapan dulu. Jadi kita boleh check out dan then kita boleh pergi the next destination.
Okay, sekarang kita dekat Pulau Tuba. Kita tengah sampai dekat kawasan pertama ni. Betul-betul depan sekolah. Kau nampak depan sekolah tu. So, kita tengah layan tengok kebau. Kebau banyak guys. Okay, nampak? Kebau banyak ni. Tu pada kebau. Cantik kawasan ni kalau kita nak ambil gambar. Okay. Luas. Kawasan ni luas. Kita tengok kebau tu. Kenapa teka nak tengok-tengok susah dia? Ni lah lukisan kita dulu-dulu buat. Tapi memang tak ada kebau.